Doa ini diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam kepada para sahabat beliau yang terkenal dengan Hawariyin. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tercinta beliau Abu Bakar As-Siddiq. Diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada putri tercinta beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengamalkan doa ini akan dilunasi hutangnya oleh Allah walaupun hutang itu sebesar bukit Uhud. Doanya adalah Allahumma farijal hammi kasifal ghammi mujibad da'watil muztarrina rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwak.